Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, sebelum kita mula, saya nak ucap berbanyak terima kasih lah kerana sudi datang untuk berjumpa dengan saya pada hari ini. Sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Saya Siti Norshahidah Azira binti Syafi'i, boleh panggil saya Ira. Okey, sebelum kita mulakan tu, saya nak terangkan tentang borang persetujuan termaklum kaunseling individu yang menyatakan kat sini saya Siti Norshahidah Azira binti Syafi'i merupakan kamu punya kaunselor pelatih. Dan dekat sini, dekat borang ni ada menyatakan tanggungjawab dan hak awak sebagai klien. Dan juga saya meminta kebenaran lah untuk rakaman. Sebabnya sesi ni dirakam untuk tujuan subjek saya, asas psikometrik dalam kaunseling. Dan rakaman ni hanya digunakan bagi tujuan akademik sahajalah. Jadi awak tak perlu risau kerana hanya saya dan pensyarah kursus ni sahaja yang akan melihat rakaman ni. Kalau awak boleh baca dulu dan kalau awak dah faham, awak boleh tanda tangan dekat sini. Okey, baik. Baik, terima kasih. Okey, sebelum saya terangkan tentang kedua-kedua borang yang macam awak nampak ni, saya nak maklum sikit lah yang awak jangan risau sebab sesi kita ni terikat dengan etika kerahsiaan. Jadi macam saya cakap, di mana yang tertulis dalam borang persetujuan termaklum ni, hanya saya dan pensyarah sahaja yang akan melihat rakaman ni. Jadi tugas awak dekat sini hanya untuk menjawab kedua-dua borang ni dengan sejujur-jujurnya dan tanpa ragu. Sebelum tu awak ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau macam tu saya terangkan dulu. Kat sini terdapat borang yang pertama iaitu WHO5 untuk menguji tahap kesejahteraan emosi klien. Dia terdiri daripada 5 soalan dan awak boleh jawab soalan-soalan ni berdasarkan awak punya perasaan 2 minggu yang lalu. Okey, yang kedua pula ialah saringan minda sihat ataupun dikenali sebagai DAS 21, DAS 21. Awak pernah dengar tak sebelum ni atau pernah jawab? Pernah. Okey, pernah. Okey, kalau macam tu saya terangkan sikit lah. DAS 21 ni terdiri daripada untuk bertujuan untuk menguji tahap stres, anxiety dan kemurungan. Okay. Dia terdiri daripada 21 soalan. Dan 21 soalan ni dipecahkanlah kepada 3 ni, masing-masing ada 7. Stres ada 7 soalan, anxiety ada 7 soalan dan kemurungan ada 7 soalan. Okey, faham. Ada apa-apa tak awak nak tanya atau tak faham? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau macam tu awak dah bersedia nak mula menjawab? Dah. Okey, baik. Awak nak jawab mana dulu? Das lah. DAS. Okey. Kat sini awak boleh isi nama, nombor IC semualah dan baru mula menjawab. Saya kena isi ke? Tak. Awak terus ke sana. Untuk skala awak faham ke? Faham. Okey. Bulatkan kan? Ya, bulatkan.
Dah ke? Okey. Macam tu awak boleh jawab yang kedua pula. Yang ni pun sama pula, awak bulatkan dan perasaan awak 2 minggu yang lalu. Okey, dah. Awak okey ke? Sebab nampak muka awak macam muram. Boleh lah. Okay lah. Okey, kalau macam tu saya ambil masa untuk kira sekejap ya.
Okey, baiklah. Setelah saya buat pengiraan skor tadi, dan macam mana awak boleh lihat, dan macam mana awak boleh lihat, tahap stres awak berada di tahap ringan. Okey, tapi tahap anxiety awak berada dekat tahap sangat teruk. Okey, tak apa. Dan kemurungan alhamdulillah berada di tahap normal. Okey. Untuk anxiety ni berada dekat tahap sangat teruk. Ada apa-apa tak yang awak nak kongsi dengan saya? Anxiety saya tak tahu pula. Sebab saya dah lama tak buat benda ni. So saya pun tak tahu yang anxiety saya sangat teruk lah. Oh, okey. Kalau macam tu, yang macam mana berdasarkan awak jawab tadi dekat soalan 7 ni, awak letak sangat tinggi, iaitu saya rasa menggeletar. Contohnya pada tangan, awak letak 3, iaitu sangat tinggilah. 3 ni sangat banyak ataupun sangat kerap terjadi tangan awak menggeletar. Boleh awak cerita contoh waktu bila selalu terjadinya tangan awak menggeletar ni? Contoh dia waktu, saya tak tahu lah bila, tapi dia macam tiba-tiba je. Oh. Saya macam saya tengah main phone, tiba-tiba dia macam menggigil. Macam tu. Biasanya dekat mana terjadi? Jadi kadang saya duduk-duduk macam tu lah. Saya main phone, dia akan menggigil. Mungkin ada apa-apa yang trigger awak tak? Mungkin masa awak scroll telefon tu ada keluar apa-apa ke, contoh dekat TikTok yang triggered balik ingatan awak ke, yang membuatkan tangan awak rasa menggeletar atau rasa gelisah? Saya tak pasti pula. Okey, tak apa. Macam tu, soalan nombor 15, iaitu ni pun agak tinggi juga, awak letak 2. Tu saya rasa hampir-hampir menjadi panik atau dan cemas. Panik, cemas. Kadang-kadang ada lah. Kadang macam saya macam kadang macam buat kerja cepat sangat kan. Macam apa, orang macam keep pushing macam tu. Oh, ya. Macam sabarlah. Saya macam apa ni macam tu. Oh, kalau contoh macam buat assignment lah. Awak rasa kalau macam kawan-kawan awak keep pushing, awak rasa cemas, rasa panik. Ada lagi tak peristiwa-peristiwa yang membuatkan awak rasa, yang pernah terjadi ke dalam hidup awak, yang membuatkan awak rasa panik dan cemas? Tak ada. So far tu je dah assignment je lah untuk sekarang. Oh, assignment. Maksudnya awak rasa terbeban dengan assignment? Dia terbeban tu taklah sangat, tapi macam daripada orang sekeliling kan, macam cepat. So macam sabar boleh sabar macam tu. Oh, okey. Untuk soalan 19 ni sama juga, awak letak tinggi 3, iaitu sangat banyak ataupun sangat kerap berlaku. Saya sedar tindak balas jantung saya walaupun tak melakukan aktiviti fizikal. Contohnya kadar degupan jantung tu bertambah atau denyutan jantung tu berkurang. Macam awak jadi berdebar tiba-tiba. Kalau macam ni selalu macam even saya duduk pun jantung saya berdebar. Saya tak tahulah kenapa. Dia tak ada bermula, tapi sebelum dulu saya pernah sakit tu jantung saya berdebar. So tapi sebelum tu pun ada juga, tapi saya cuma buat tak kisah je. Oh, awak ada cakap tadi yang sebelum ni awak pernah sakit. Boleh cerita lebih lanjut sakit apa tu? Saya rasa sakit demam masa tu. Tapi lepas cek darah, doktor kata tak ada apa-apa. Mungkin sebab demam kot. Oh, ya. Okey. Mungkin sebab benda tu berlarutan. Oh, okey. Awak rasa ada percentage yang tinggi tak untuk disebabkan rasa demam yang berlarutan tu? Mungkin disebabkan demam lama tak awak demam dulu tu? 5 hari, 4 hari macam tu lah. Oh, awak rasa ada tak percentage yang membuatkan disebabkan benda tu, demam tu, awak rasa menggeletar badan, contoh pada tangan yang tadi ni, yang soalan nombor 7 ni? Tak.
Sebab sebelum ni pun memang ada menggeletar juga. Oh, okey. Baik. Kalau macam tu, awak nak tak kalau awak berminat lah untuk ataupun awak rasa nak ambil, awak rasa anxiety ni dekat diri awak rasa teruk ataupun awak nak rujuk pakar ataupun kaunselor. Boleh juga. Boleh. Kalau macam tu, lepas sesi ni kalau awak nak, saya boleh suggestkan awak kaunselor lah dekat sini. Boleh? Okey. Baik. Untuk WHO 5 pula. Okey, untuk WHO 5 ni last 2 minggu, perasaan awak last 2 minggu. Okey, skor yang awak dapat 60%. 60% ni berada di tahap baik lah, boleh dikatakan baik. Sebab kalau 50% ke bawah tu dah teruk. Tapi awak berada di tahap yang baik juga. Dan yang paling tinggi awak letak 5, iaitu setiap hari lah, macam setiap masa. Iaitu setiap pagi awak bangun tu awak rasa fresh dan awak rasa segar. Betul? Betul. Okey. Tapi dekat soalan nombor 5 ni, saya nampak saya perhatikan masa awak isi tadi, awak macam takut-takut nak letak, awak letak 3 tapi awak letak 1 dekat ni. Kehidupan seharian awak ni dipenuhi dengan benda yang interesting, benda yang menarik. Tadi awak letak 3, maksudnya menarik. Separuh masa menarik, kadang-kadang menarik. Tapi tiba-tiba awak padam 3 ni, awak letak 1 je, tak menarik. Maksudnya kurang menarik. Ada apa-apa awak nak ceritakan dengan soalan nombor 5 ni? Kalau macam saya, sebab harian kita kan tak terjangka kan apa yang akan berlaku. So kadang-kadang ada je tak kena satu hari tu. Dalam satu hari tu mesti ada satu benda yang tak kena. Macam tu. So saya macam macam tu lah. So disebabkan benda tu awak decide untuk letak 1 lah. Okey. Sebab yang lain ni semua okey. Awak pun berada di tahap baik. Okey. Jadi tu je, 2 ni je yang perlu awak jawab hari ni. Sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ni, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih sekali lagi sebab sudi datang berjumpa saya hari ni. Dan saya juga nak awak tahu, kalau awak perlukan apa-apa bantuan, awak boleh je datang berjumpa dengan saya pada bila-bila masa saja. Boleh? Boleh. Okey. Terima kasih sekali lagi. Sama.